Assalamualaikum, selamat sejahtera, Tajahau dan waalaikum kepada semua game bayang yang hadir menonton Shadow Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadow harap game bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah sekali lagi kita ditemukan di mana Shadow akan berkongsikan pengalaman seram yang dialami oleh individu yang kurang bernasib baik. So, kisah yang bakal Shadow kongsikan pada hari ini, dua kisah seram yang dikongsikan. So, Shadow semua tak nak buang masa lagi, so jom kita pendengarkan dua kisah seram pada hari ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa kita roll intro dulu. Piwup. Kisah yang pertama ni yang berlaku kepada Bukhari. Satu kisah yang dah lama berlaku sebenarnya. Dan ketika insiden ni terjadi kepada Bukhari, dia baru saja berumur 11 tahun. Dan pada ketika itu, dia berada di kampung halamannya bersama dengan nenek dan atuknya menyambut hari raya. So, sedikit gambaran berkenaan dengan kampung yang si Bukhari ni tinggal. Dia macam old school punya kampung lah, di mana tandas semua benda tu tak berada di dalam rumah, tapi berada di luar rumah tau. So standard lah rumah kampung, rumah papan semua benda tu, tapi memang cantik lah, zaman-zaman old school punya style lah kan. So sepanjang Bukhari pulang ke kampung halamannya, tak adalah nak kata apa-apa gangguan yang pernah berlaku ke atas diri si Bukhari ni. Tapi ialah nak dijadikan cerita, berlakulah satu pengalaman yang Bukhari tak boleh nak lupakan sampai sekarang. Seperti biasalah, di pagi raya semua enjoy dengan segala rendang lah, daging dendeng lah, ketupat, lemang, semua benda bagai. Dan pada malam tu, tiba-tiba Bukhari mengalami sakit perut tau. Dan Bukhari ni tahu yang setiap kali kalau dia nak ke tandas, dia kena pergi keluar. Yang dekat luar tu adalah beberapa cahaya, tapi tak cukup untuk menerangi keseluruhan kawasan. Dan selalunya dia akan suruhlah sama ada atuknya ataupun neneknya untuk menemani si Bukhari ni pergi ke tandas. Tapi apabila si Bukhari ni tengok atuk dan nenek ni sedang nyenyak tidur akibat keletihan duk melayan tetamu sepanjang hari, dia pun terasa kesian lah. Tapi perut dah memulas ni. Namun Bukhari just fikirkan, tak apa, aku tahan lah sedikit lah, mungkin benda tu akan hilang ke apa. So dia masuk ke dalam bilik semula dan bertahan lah sakit perut tu, dengan harapan tak ada apa-apa benda yang berlaku. So si Bukhari ni duk tunggu-tunggu dengan harapan yang sakit perutnya reda, namun tidak reda dan dia memang terasa nak membuang dah. Member dah tak tahan dah. And apabila dah tak tahan, bila benda tu dah nak terkeluar, time tu kau dah tak fikir apa lah. Seram takut semua benda tu dah tolak ke tepi. Yang penting sekarang nak ke tandas. So Bukhari pun fikir, tak apalah, mungkin tak ada apa-apa yang berlaku, tak mungkin tak ada apa-apa, seram lah, just nak guna tandas ni sebab memang dah tak tahan. So Bukhari ni pun keluar daripada rumah secara perlahan melalui kawasan dapur semua tu. Dan apabila si Bukhari ni keluar, maka adalah laluan daripada pintu dapur menghala ke arah tandas tau. So adalah lampu-lampu kecil macam tu. So Bukhari pun beranikan diri terus berlari ke arah tandas tu. Dan seelok sahaja dia masuk ke dalam tandas, Bukhari pun melepaskan hajatnya. Namun entah kenapalah, dia tak tahu apa silap mana yang dia makan, tak selesai macam tu, perut dia still memulas lagi. Tapi suasana dah berubah menjadi lain. Pada awalnya, semasa si Bukhari ni nak ke tandas, adalah kedengaran seperti cengkerik, reriang dan macam-macam, bunyi hutan lah senang cerita. Tapi seelok saja si Bukhari ni masuk ke tandas, dia perasan satu benda. Suasana menjadi sunyi sepi. Tak ada bunyi binatang ke apa ke, kumbang ke apa, semua tak ada. And kedengaran halus angin bertiupan pada waktu tu. So Bukhari fikir, tak apalah, mungkin tak ada apa-apa kot, dan meneruskan hajatnya lah. Namun begitu, si Bukhari terasa dingin yang semacam. Bulu romanya mula meremang. Tak tahu apa sebenarnya yang sedang dirasakan, sebab ialah budak 11 tahun, apa yang nak dipikirkan kan. And time tu lah terjadinya sesuatu yang tak disangka. Dinding-dinding tandas diketuk
dengan kuat. Bukhari pada ketika itu dah start panik. Fikirkan siapa yang ketuk dinding-dinding tandas. So Bukhari ni pun menanyakanlah, fikirkan kemungkinan atuknya ke, neneknya ke nak guna tandas, semua benda tu. Tapi bila ditanyakan, tiada sahutan yang membalas persoalan si Bukhari ni. So perasaan takut dah makin memuncak. Rasa sakit perut yang tadi tu dah hilang dah. And si Bukhari ni tahu yang first target yang dia nak buat, dia nak keluar daripada tandas tu tau. And sambil dia membersihkan diri semua, time tu lah kedengaran suara ni. Suara tawa mengilai yang begitu nyaring yang datang daripada luar. And Bukhari dah tahu dah, ini bukan tertawa seorang manusia. Tertawa yang agak abnormal dan luar biasa. Si Bukhari ni pun mempercepatkan langkahnya, buka pintu tandas dan nak lari semula masuk ke dalam rumah. Dan seelok sahaja dia buka tandas, time dia tengah berjalan laju lah, bukan berlari, berjalan laju, kedengaran sekali lagi tawa yang bernilai. Bukhari pun apa yang dia lakukan kemudian, dia toleh ke belakang nak tengok dari mana datangnya bunyi tertawa tersebut. Dan apabila dia pusing ataupun dia menoleh ke belakang, time itulah dia nampak satu makhluk yang sedang macam terapung macam tu di atas tandas rumah atuk dan neneknya. Kelihatan seperti satu makhluk macam wanita dengan wajah yang mengerikan tau. Dan benda paling epik lah, selepas tu Bukhari tak ingat apa yang berlaku. Bukhari dikejutkan kemudiannya pada keesokan hari oleh kedua orang tuanya, which is atuk dan neneknya. And rupa-rupanya si Bukhari ni pengsan dalam perjalanan nak masuk ke dalam rumah. Panik orang tua tu dibuatnya sebab kenapa cucu mereka berada di luar rumah. Takkanlah tidur sampai luar rumah kan. So Bukhari pun menceritakan kepada atuk dan neneknya apa yang telah berlaku pada malam tu. Atuknya obviously tanyakan, kenapa tak kejutkan nak pergi tandas? Kenapa pergi seorang-seorang? Semua dia pun cakap kesian tengok dia orang dah letih tengah dalam keadaan tidur, so tak nak kejutkan. So atuknya bagi tahu mulai pada saat tu, sekiranya nak pergi tandas ke apa pada waktu malam, kejutkan mereka berdua. Sebab dikatakan kawasan tersebut di mana rumah atuk dan juga nenek Bukhari ni memang ada makhluk yang berkeliaran dekat situ. Dan bagi Bukhari ni consider macam satu pengalaman yang agak berbeza pulang ke kampung lah. Nah, bukan disebabkan itu si Bukhari ni terus tak pulang ke apa, memang dia still pulang lah, tapi dia lebih berjaga-jaga. And bila dah dewasa macam tu, obviously tandas semua dah tak ada lah dekat luar, semua dah masuk ke dalam rumah dan diperbetulkan semua benda bagai. Namun Bukhari tetap sampai hari ni terfikir-fikirkan selepas insiden tu lah, walaupun dah tiada gangguan yang berlaku ke atas dirinya lagi, dia sentiasa teringat akan malam di mana dia syak yang wanita yang terapung di atas tandas di luar rumah atuk dan neneknya tak lain dan tak bukan seekor pontianak. Dan si Bukhari ni pun bersyukur kerana tak ada apa-apa yang tak diingini berlaku ke atas dirinya. Dia sekadar pengsan macam tu, tak adalah makhluk tu menggigit dia ke apa ke, so memang okey lah. Tapi lah, seperti mana saya katakan, selepas insiden tu dah tak ada gangguan-gangguan ataupun penampakan yang terjadi kepada si Bukhari. Kisah yang seterusnya, sebelum kita mulakan kisah ni lah, Shadows nak memberi peringatan kepada semua yang kisah ni merupakan satu pengajaran. Bukanlah membuka aib ke apa mengikut sang pencerita, tapi lebih kepada peringatan kepada semua, especially kita yang beragama Islam. Jangankan kerana nafsu kita melakukan sesuatu yang menyekutukan Allah, perkara-perkara yang terlibat dengan kurafat, sihir dan lain-lain. Dan ini adalah satu pengalaman yang dialami oleh Sazali, di mana time tu dia baru saja berumur 16 tahun, baru ingin mengenali diri, mengenali perubahan daripada segi tubuh badannya dan macam-macam lagi lah. Dan juga disebabkan kawan-kawan sekelilingnya, pengaruh lah, senang cerita, pengaruh kawan-kawan sekelilingnya yang membuatkan si Sazali melakukan sesuatu
yang sampai hari ini dia menyesal dan hampir meragut nyawanya. So kisah ni merupakan satu amalan yang pernah dilakukan oleh si Sazali ini, dan semuanya bermula pada tahun 1999. Seperti mana saya katakan, Sazali baru saja berumur 16 tahun. Sazali dan rakan-rakannya ada satu ketagihan, iaitu diorang ni suka layan porno. Tak kisahlah dari mana datangnya sumber, sama ada daripada sumber buku ke ataupun video VCD ke apa ke. Zaman dulu VCD semua ada kan. Semua benda-benda tu lah. And pada waktu tu internet tak adalah nak kata gempak mana. Ada, tetap ada, tapi memang slow gila lah. Dan hampir tiap-tiap hari Sazali dan rakan-rakannya akan berkumpul di satu tempat di mana diorang akan layan lah video-video porno ni ataupun buku-buku yang melibatkan pornografi. Sampailah salah satu rakan si Sazali ni bagi tahu berkenaan dengan satu ilmu di mana boleh dikatakan memuaskan nafsu-nafsu mereka. Namun yang lain semua macam fikirkan mengarut sangat kau buat benda-benda ni, tahyul. Tapi mendengar benda ni, Sazali mula tertarik. So Sazali pun tanyakan kepada rakannya ilmu apa yang dia boleh buat untuk memuaskan nafsu dia. Sebab ialah 16 tahun kan, tak boleh buat apa-apa. So rakan si Sazali ni pun bagi tahu satu ilmu hantu pokok pisang. So katanya adalah beberapa benda yang harus dilakukan, tapi Shadows tak nak bagi tahu in detail sebab takut nanti ada di antara viewers terbuat ke apa, dah satu hal mat. So Shadows bagi tahu benda yang tak lengkap, di mana benang berwarna merah diikatkan kepada pokok pisang ataupun jantung pisang. Cerita macam tu, di mana benang tersebut diikat pada jantung pisang dan kemudian diikat kepada ibu jari kaki seseorang itulah yang nak mengamalkan ilmu ni. So apabila si Sazali dengarkan benda ni, dia excited lah. Dia nak tahu lebih mendalam. Tapi rakan si Sazali ni dah naik risau, fikirkan over sangat member aku ni kan. So rakannya pun tak habiskan cerita lah macam mana cara yang betul nak mendapatkan ilmu ni. So Sazali dan rakan-rakannya lepas sekolah macam tu, diorang selalu pergi lepak dekat satu tempat yang dikenali sebagai cyber cafe. Dan kepada mereka yang sedang menonton ni yang tak tahu cyber cafe tu apa, sekarang mungkin tak se-famous dulu lah. Tapi zaman-zaman kita dulu tak adalah internet yang power ke, komputer pun kadang-kadang tak ada. So terpaksalah guna cyber cafe untuk melayari internet ke apalah. And plus internet bukan selaju macam sekarang. So bila pergi ke cyber cafe ni, si Sazali ni melakukan research dengan lebih mendalam tentang ilmu hantu pokok pisang ni. Dan lepas tu bila dia belajar dan jumpalah beberapa cara untuk melakukannya, dan rupanya diiringi dengan mantra-mantra tau. Excited punya pasal, Sazali pun tak sabarlah. Dengan segala duit simpanan yang dia ada, dia startlah beli benang, beli paku dan macam-macam lagi. Dan dia pastikan yang kedua ibu bapanya tak tahu apa yang si Sazali nak lakukan. Dan kebetulan pula rumah si Sazali ni, belakang area tingkap dia penuh dengan pokok pisang. So memang cul lah bagi dia. So pada malam tu Sazali pun memulakan operasinya. Dia tunggu semua dah masuk tidur, dan dengan perlahan keluar daripada rumah, mengikat tali benang ke atas pokok pisang tu ataupun jantung pokok pisang tu, dan kemudian tariklah tali tu sampai ke dalam biliknya dan diikatkan ke ibu jari kakinya. Dan sebelum si Sazali ni masuk tidur, dia bacakanlah beberapa mantra macam tu untuk pastikan yang apa yang dilakukan menjadi. So selepas membaca, si Sazali ni pun menunggu buat seketika dengan harapan sesuatu yang akan berlaku. So makin lama si Sazali ni menunggu, tak ada apa-apa yang terjadi. Dan si Sazali ni pun dah makin lama makin mengantuk. So end up dia pun terlelap. Dan dalam keadaan tidur, tiba-tiba Sazali terasa seperti ada sesuatu yang menggigit ibu jari kakinya. Dia terasa sakit. Dia pun bangunlah dalam keadaan terkejut dan tengok keadaan sekeliling. Suasana memang gelap gelita lah, tak nampak apa-apa. Tapi dari satu sudut, di mana di katil si Sazali ni berada, di hadapannya
kelihatan seperti ada bayangan macam tu tau. Tak jelas tapi ada. Dan mata kita makin lama kita perhatikan dalam kawasan gelap, suasana menjadi jelas sedikit lah, bolehlah nampak. Dan di situlah si Sazali ni nampak seorang wanita berdiri di hadapan katilnya, wajah yang cantik tapi bibirnya penuh dengan darah. Dan apabila Sazali nampak makhluk tu ataupun bayangan tu berada di hadapan katilnya, bayangan tersebut tanpa membuang masa terus mendakap badan si Sazali. Dan Sazali tak tahu apakah perasaan yang dialamikan pada ketika itu, tapi apa yang pasti Sazali dapat rasakan seperti nafsunya dipuaskan oleh makhluk tersebut. Dan disebabkan keletihan yang teramat sangat selepas tu, Sazali ni terus masuk tidur terlelap. Dan bila dia bangun pada keesokan harinya, suasana dah cerah dan dia boleh nampak ada kesan seolah-olah seperti gigit di ibu jari kakinya. Tapi bagi si Sazali itu tak penting, sebab apa yang dia alami pada malam tu memang sesuatu yang amat memuaskan. Dan disebabkan ketagihan yang melampau pada malam yang seterusnya dan malam-malam yang akan datang, Sazali meneruskan ilmu hantu pokok ni untuk memuaskan nafsunya. Sampailah pada suatu hari ni, Sazali ni keluar dalam keadaan tempang, dalam keadaan kesakitan. Dan kedua ibu bapa si Sazali ni pun perasan dan tanyakan kepada si Sazali, semua okey ke? Kenapa nampak macam sakit semua benda tu? Sazali hanya menepis benda tu dengan katanya, kakinya terlanggar bucu katil sebab tu sakit. Tapi apa yang pasti kedua ibu bapanya tahu ada sesuatu yang tak kena. Sebab bukan hanya isu kaki si Sazali ni yang sakit. Sazali kelihatan agak pucat, seperti orang yang sakit teruk tau. So apabila kedua ibu bapanya tahu benda ni sedang berlaku, diorang dah ada plan sesuatu dah. Dan Sazali ni still tak puas lagi, duk terikat dengan ketagihannya. Dan pada malam tu, seperti biasa, Sazali memulakan rutinnya dengan bacaan mantra dan kemudiannya masuk tidur. Tapi kali ni apa yang berbeza? Si Sazali terasa sakit yang teramat sangat, sakit yang lebih teruk daripada malam-malam sebelumnya. Dan buat pertama kali si Sazali menarikkan kakinya. Selalunya dia tak tarik, dia biarkan. Tapi kali ni dia tarikkan kakinya sebab sakit yang teramat sangat. Dan apabila benda tu berlaku, bayangan wanita yang cantik yang sentiasa berada di hadapan katil si Sazali berubah menjadi satu wajah yang mengerikan. Suasana di dalam bilik Sazali berubah menjadi macam agak mengerikan, malap. Dahlah suasana bilik gelap, tapi terasa lebih malap macam tu tau. Dan bau yang teramat busuk menangkap hidung si Sazali. Akibat ketakutan, Sazali pun menjerit. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba kedua ibu bapa si Sazali, termasuklah seorang ustaz, pun turut masuk ke dalam bilik. Which rupa-rupanya kedua ibu bapa si Sazali ni dah tahu yang Sazali ni buat apa. Dan diorang dah standby ustaz untuk berada dekat situ. Yang Sazali pun tak tahu yang ustaz tu sebenarnya ada di kawasan pekarangan rumah ni. Dan apabila diorang masuk, kelihatan dengan jelas wanita yang berdiri di hadapan katil si Sazali. Dengan pantasnya ustaz tu pun mulalah membaca segala ayat-ayat petikan Al-Quran untuk menghalau makhluk tu keluar daripada tempat tu. Dan kemudiannya memutuskan perjanjian, segala perjanjian yang dilakukan di antara Sazali dan juga makhluk tersebut. Proses perubatan tu mengambil masa hampir sekat sejam macam tu. Dan kelihatan memang si Sazali ni dah pancit teruk lah, dah lemau. Dan kemudiannya memang si Sazali ni pengsan lah. Dan pada keesokan harinya, bila Sazali buka matanya, dia masih nampak kedua ibu bapanya berada di sisinya, termasuklah ustaz yang turut ada pada malam tu. Dan seelok saja si Sazali ni bangun, ustaz tu terus dengan pantasnya lap muka si Sazali ni dengan air yang telah dibacakan ayat Al-Quran untuk macam memulihkan semangat si Sazali ni semula. So diorang pun bertanyakan apa yang Sazali telah lakukan. So benda dah kantoi, nak tak nak Sazali terpaksa ceritakan apa yang telah dia lakukan. So selepas mendengar tu, obviously kedua bapanya kecewa lah dengan apa yang dilakukan oleh Sazali.
Dan ustaz yang merawat Sazali pun bagi tahu dan Sazali ni sebenarnya bernasib baik. Sebab perjanjian yang dilakukan oleh Sazali ni tak sempurna. Ada sesuatu yang macam bukan melanggar tapi boleh membuat si Sazali ni kalau biar lama boleh meragut nyawa. Sebab makhluk tu hanya makan darah si Sazali tau. Dan kenapa pada malam tu si Sazali terasa sakit yang teramat sangat? Akibat makhluk tu nak darah yang lebih. So sebab tu terasa sakit yang lebih berbanding malam-malam sebelumnya. Dan selepas mendengar benda ni, Sazali memang menyesal lah dengan apa yang dia lakukan. So ustaz tu hanya bagi tahu Sazali untuk bertaubat. Dan apa yang dia lakukan merupakan satu perkara yang khurafat. Demi memuaskan nafsu dia, dia sanggup panggil makhluk daripada alam lain dengan satu perjanjian yang seperti mana ustaz tu katalah, boleh meragut nyawanya. Tapi nasib baiklah semua benda dapat dielakkan. Dan lepas tu Sazali makin berubah ke arah yang baiklah. Dia dah stop segala all this porno punya benda-benda meripik yang dia layan ni. Takut sekiranya makhluk tu datang menghantuinya. Tapi kadang tu adalah beberapa momen macam tu apabila berada di dalam biliknya. Bila dia tengok keluar jendela, dia dapat rasakan seperti makhluk tu masih lagi mermahati si Sazali. Alright gamai semua, sebegitulah dua kisah yang saya kongsikan. Again, sekali lagi satu kisah yang simple, kisah seram yang dikongsikan oleh kedua-dua sang pencerita ni. And saya harap gamai semua terhibur dengan kisah yang saya kongsikan. Dan seperti biasa, sekiranya korang terhibur, korang boleh tekan button like, share dan juga subscribe ke Shadows channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So sampai sini sajalah kisah kita pada hari ini. Nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy. Sehingga kita berjumpa lagi di kota seram yang akan datang. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Bye bye gamai semua. Pew.